pula. Innallaha bitayyib. Hadis ke-24. Fala tazalamu. Hadis ke-20. Idza lam tastahi fasna'u ma syi'ta. Dalam ilah, orang laju-laju, tak lebih sini pun lalu. Dipanggil kebak-kebak ni. Tak kolok. Ini rancang ni, patutnya kau tak. Sini kau bahasa Arab lagi. Tapi ada lalu tunan. Bagian pekak. Masih kolok. Betul ini rancang. Ustaz nak bantu dulu. Ingat kepada syair Imam Syafi'i. Dengar oleh Islam. Imam Syafi'i kata, La tanada al-ilma illa bisittatin. Sanunabbi'uka an tafsiluha bi bayani. Imam Syafi'i, orang yang alim hebat. Dia kata kalau lan tanada al-ilma, tak akan boleh ilmu tu illa bisittatin, kecuali dengan nek karo dengan baik. Amin. Kecuali dengan nek karo. Pertama zukain sidik. Okey. Tinggi-tinggi ada tak pada iman? Ada iman, insyaAllah ada. Washtihadin, rajin, pandai dia rajin. Itu Ustaz Ijrah dia. Wabulghatin, ada bekal. Bekal apa? Nak belajar ni mesti ada bekalan. Artinya, mokpok kita lah. Jauhi bekal kita lah. Itu tanggung kita. Kalau tak ada bekalan, kita nak belajar dengan baik. Kemudian, wahirsin. Hirsin ni ada kemahuan. Dia ada kemahuan. Nak contoh lah. Waktu kita pet, nak contoh. Kau lain nak contoh. Belajar Arab lah, belajar tahu. Wahirsin. Kena ada kemahuan. Wasuhbatul ustaz. Sentiasa bersama guru. Jangan pistol sama guru. Artinya, kena tanya sama belajar. Kalau buat tak hormat guru, waktu sama guru, tak dapat ilmu. Yang terakhir, waktu lu zamanin. Lama masa. Betul. Ustaz latih buat dia, ustaz jumpa lagi. 3 tahun, lama dah. Waktu dulu zaman ni. Jadi anak-anak nak dapat ilmu, mesti kena lama dah. Itu. Jangan buat hari nak pandang lalu, tak boleh. Itu pesan Imam Syafi'i.